fokus kepada perkara asas. Perkara asas tu perlu betul. Macam main bola. Bila main bola, apa yang membezakan great footballer dengan good footballer? Beza dua ni bukanlah skill yang power ke tak. In fact, great footballer kadang-kadang dia tak ada skill pun sangat. Standard je. Tapi apa yang membezakan dua ni adalah perkara asas. Great footballer, dia boleh buat perkara asas dengan baik dalam tekanan yang tinggi. Good footballer, bila diberi tekanan, perkara asas pun lari. Contoh, passing, shooting. Walaupun di press, great footballer ni dia boleh pass dengan cantik. Dia boleh shoot dengan cantik. Berbanding good footballer, kalau kena press, shoot dah ke laut. Tapi kalau dalam training, cantik je. So itu beza dia. Sama juga dalam bisnes. Bisnes ni, mana-mana bisnes dia akan ada cabaran. So cabaran itulah pressure yang diberikan. Tapi, adakah bila diberikan pressure, foundation kita berubah? Perkara-perkara asas ni tak okey. Contoh, buat marketing. Tiba-tiba sale tak okey, off marketing. Content pun ke laut. Contoh, bila ada pressure dengan pekerja, cut bonus dia orang. Benda-benda asas. Benda asas yang memberi motivasi kepada pekerja. As a good business owner, adakah kita membuat perkara-perkara asas ni dengan baik walaupun kita menghadapi pressure?